Cara daftar Duit Now untuk e-wallet Shopee. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke Diaduk My Channel. Untuk daftar Duit Now Shopee, buka aplikasi Shopee. Kemudian anda tengok di tengah-tengah tu anda boleh nampak Shopee menu. Tekan pada Shopee. Seterusnya anda tunggu sehingga selesai loading. Dekat tengah-tengah ni pula anda perasan di bawah transfer tu ada ikon Register Duit Now. Tekan pada Register Duit Now. Okey, kat sini anda boleh nampak di atas tu ada warna merah kan. Perkataan warna merah tu dia kata Duit Now is not linked to Shopee. Dan di bawah tu ada dia letak phone. Yang ni adalah nombor phone yang kita daftar untuk Shopee. Kalau anda nak daftar Duit Now, dia tengok bawah tu ada kotak I agree to term and condition. Tekan dekat situ. Kemudian tekan pada button link Duit Now to Shopee. Lepas tu kita tunggu dia akan bagi message macam ni We will send a verification code via WhatsApp tu nombor phone kita. Kita boleh minta verification code menggunakan WhatsApp ataupun kita boleh kaedah lain Contoh saya nak ambil other methods. Saya nak ambil verification code melalui SMS. Yang ni terpulang kepada anda lah. Anda kalau nak guna WhatsApp, boleh pakai WhatsApp. Contoh saya nak ambil SMS. Kita tekan pada SMS. Jadi kita tunggu. Dia akan hantar verification code melalui SMS. Contoh saya dah dapat tu. Masukkan nombor verification di dalam ruangan tersebut. Seterusnya tekan pada butang next. Alright, nampak tak? Perkataan dah berubah menjadi hijau. Duit Now is linked to Shopee. Sudah berjaya linkkan Duit Now. Dan untuk maklumat anda semua, untuk Shopee ni buat masa ni memang hanya nombor telefon saja kita boleh linkkan ke Duit Now. Dan nombor telefon tu memang dia akan automatik ambil daripada nombor phone yang kita daftar dengan Shopee lah. Contoh saya punya nombor phone tu 013 759 0797. Dia ada bintang-bintang tu, dia tak tunjuk lah. Yang tu memang confirm lah saya punya nombor. Untuk Duit Now Shopee kita hanya boleh linkkan nombor phone sahaja. Jadi syaratnya nombor phone anda ni tak link ke mana-mana Duit Now account lagi lah. Kalau lah Duit Now anda telah link ke nombor phone ni, contohlah saving account anda dah link ke nombor phone, pastikan anda di-register dulu Kena unlink dulu akaun Duit Now nombor phone kita ni daripada akaun lain. Barulah kita boleh linkkan ke Shopee. Okey, kalau nombor phone anda tu memang tak pernah link ke Duit Now lagi, memang boleh buat macam ni lah. Okey. So, lepas ni kalau korang nak transfer Duit Now, mudah saja. Guna nombor phone anda saja. Duit akan terus masuk ke akaun Shopee. Sampai sini saja untuk video kali ini. Terima kasih semua kerana menonton. Jangan lupa subscribe channel Diaduk My. Semoga kita berjumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.